Kenapa kita tak puasa? Sebab gapo kita tak puasa? Tuhan tak bagi gapo kita atas dunia. Tuhan tak bagi duit. Tuhan tak bagi rezeki. Tuhan bagi kita tak boleh nyawa. Boleh kita tak puasa tu. Nak marah gapo kepada Tuhan? Ada beci gapo kepada Tuhan? Boleh hak Tuhan suruh puasa. Budak-budak boleh puasa. Tapi apa kita tak puasa? Kenapa kita tak puasa? Cuba kita tilik. Berapa hari dah kita tak puasa? Tapi Tuhan bagi kita mati tak? Tak mati lagi. Hidup molek lagi. Tak ada berlaku gapo lagi kepada kita. Maknanya Tuhan bagi peluang. Tuhan masih lagi sayang kepada kita. Bagi peluang untuk kita bertaubat. Dan kembali kita berpuasa. Masa ada lagi ni. Taubatlah. Padailah. Buat guna perangai-perangai lagu tu. Puasalah kita. Kerana kita hidup bumi Allah Ta'ala. Benar hak kita boleh guna hari ni. Hak Tuhan bagi belaka. Sebab tu sikit saja hak Tuhan suruh kita. Suruh kita puasa. Tak mati. Tak ada dalam sejarah orang puasa sampai mati. Sebab tu puasalah tuan-tuan. Kembali kepada Allah. Allah kasih kita lagi. Allah rahmat kita lagi. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat.